Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Rizwan bin Abdul Razak, pelajar ijazah sarjana muda Sains Politik dengan Kepujian di Open University Malaysia. Untuk tugasan khusus integriti dan anti rasuah, saya akan bercakap mengenai integriti kita, masa depan kita. Kesan rasuah, adakah kesan rasuah sangat besar kepada kita? Rasuah mengurangkan dana untuk rakyat, berlaku ketirisan, ia akan melemahkan institusi dan menjejaskan pembangunan negara kita. Kepemimpin mengambil kesempatan, kita semua yang menderita akibat pemimpin yang tidak bertanggungjawab menerima suapan-suapan yang tidak sepatutnya. Seperti contoh, pemimpin menerima suapan dengan jumlah yang agak banyak untuk kegunaan peribadi mereka supaya pemimpin tersebut meluluskan projek yang dimasuki oleh syarikat-syarikat terbabit. Dengan perbuatan yang tidak bermoral ini, jurang sosial akan semakin melebar dan ekonomi negara semakin merosot, iaitu negara kita tidak akan menerima kepercayaan oleh syarikat-syarikat luar untuk melabur di dalam negara ini. Kerana apa? Negara kita adalah negara yang korup. Seterusnya, penting ke integriti seseorang pemimpin? Ya, pemimpin yang berintegriti, dia mampu memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara kita. Integriti ini bukan sekadar kata-kata, ia juga adalah dari segi tindakan, ketelusan dan tanggungjawab seseorang pemimpin itu ketika melakukan tugas-tugasnya. Iaitu, sebagai contoh, pemimpin menggalakkan open tender untuk syarikat-syarikat yang berdaya saing memenangi tender tersebut bukan disebabkan suapan yang besar. Dengan pemimpin yang berintegriti, negara kita akan berkembang dan rakyat sejahtera akibat tiada ketirisan, pembangunan-pembangunan dilakukan secara sistematik, dana-dana awam tidak disalahguna pakai dan pandangan-pandangan pelabur daripada luar juga akan menjadi positif. Ini kerana pandangan dan berita-berita wartawan daripada luar negara akan memberi impak yang positif jika pemimpin kita merupakan pemimpin yang berintegriti, tidaklah pemimpin yang di dalam berita keluar tajuknya pemimpin ini skandal rasuah sebanyak berikut. So, dengan pemimpin yang berintegriti, pandangan negara luar terhadap kita, pandangan masyarakat daripada dalam negara kita akan terus meningkat. Dengan ini, rakyat-rakyat boleh hidup dengan lebih aman dan sejahtera. Anda semua juga ataupun satu masyarakat boleh memainkan peranan sebagai pengawas. Pantau, lapor dan tegakkan integriti untuk negara kita. Ingat, setiap tindakan kita penting untuk masa depan Malaysia. Bersama kita, cegah rasuah, kita bina negara yang lebih baik. Integriti bermula dengan kita. Saya Abdul Rizwan ingin mengucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua.